company esok busy tau. Kenapa awak cuti? Hai lah bos. Ada apa urusan penting ke? Adalah. Apa urusan Hei, adalah. Banyak betul soalan. Tak. Kalau nak cuti, kena ada sebab atau alasan yang kukuh kan? Ada hal. Itulah alasan saya. Suka-suka ambil cuti. Terasa malu, terasa bersalah meh? Tak. Kalau awak ambil cuti, besar impact kepada company tau. Oh ya ke? You jangan macam-macam company ni ada you pun boleh, tak ada you pun boleh tau. Kalau esok you cuti, siapa nak buat kerja you? Setuju? Kerja awak simple saja tau. Siapa-siapa tepi jalan pun boleh buat lebih baik daripada awak. Kalau macam tu, esok ingat balas mesej tau. Bos, cuti tak dapat gaji kan? Betul. Dah lah tak dapat duit, kena reply message lagi. Rugilah saya macam tu. Weh, you kena bersyukur tau saya approvekan cuti you. Cuba tengok Pijal. Baru habis operation pun dah start kerja. Rajin. Bagus. Staff cemerlang. Bos suruh dia buat kerja saya lah. Yelah. Siapkan kerja baru pergi cuti ya. Bos, ni bukan cuti ganti tau. Ini cuti saya yang apply tau. Maksud saya, siapkan kerja sebelum pergi cuti. Boleh? Dapat gaji dah apa tak? 哎呦我的妈！